Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Okey, pagi ni saya nak mengulas tentang, saya nak pesan macam ni lah kepada aktivis ya, anak-anak muda ni. Boleh tak korang, kalau korang nak bawa agenda politik korang, ya, korang nak burukkan kerajaan, korang nak burukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, korang nak burukkan semua yang kerajaan buat ni, boleh tak korang jangan guna perkataan rakyat? Sebab aku, anak-anak aku, isteri aku, kami juga rakyat. Dan kami tidak bersama dengan kamu. Dan perhimpunan yang korang buat sebelum ini, bersama Rafizi lah, jelas membuktikan rakyat tidak bersama dengan kamu. Yang bersama-sama kamu adalah koncu-koncu kamu. Jadi kalau kamu nak guna ayat, kamu gunalah kami bersama kuncu-kuncu kami. Faham? Jangan kami bersama rakyat, rakyat marah apa benda, tak ada. Rakyat tak marah. Dalam VTT aku, berapa banyak VTT aku buat? Aku tengok komen 99.99999% semua bersetuju menyokong kerajaan. Yang komen negatif tu cuma 2-3 orang yang otak diorang tu penuh selut. Otak diorang ni penuh tai. Faham tak? Yang hati diorang tu kotor, yang tak reti bersyukur. Ni puak-puak ni, termasuk korang lah. Faham? Kau jangan gunalah perkataan rakyat. Kau nak menjual nama rakyat untuk kepentingan politik korang. Sedangkan rakyat hari ni sedang hidup dengan selesa, hidup dengan aman. Bahan bekalan utama boleh dapat di mana-mana tempat. Telur ada, ayam tak mahal, minyak masak tak mahal, minyak masak kampek tak hilang. Kerajaan bagi subsidi, bagi SARA, bagi itu, bagi ini. Termasuklah SG4 pun kerajaan bagi bantuan. Rakyat sedang hidup dalam satu suasana yang amat-amat, orang kata apa, boleh bersyukur. Faham? Beza dengan time korang meminta dulu. Time untuk pemimpin-pemimpin korang meminta dulu, jangan kata nak beraya, pergi solat Jumaat pun tak boleh. Faham? Tapi judi itu buka. Faham? Cubalah jangan guna perkataan rakyat, boleh Jadi kepada orang ramai yang bersetuju dengan pandangan saya ni, dan kita mahu negara kita ini terus maju ke hadapan, kalau you all tak boleh buat BTT, tolong like, komen dan share video ni, repost video ni. Boleh? Kita sama-sama beri kesedaran kepada anak-anak muda kita, khususnya di luar sana yang masih bersama dengan pembangkang, untuk celik, untuk nampak apa yang kita buat ni, kerajaan buat hari ni adalah satu benda yang baik untuk negara dan diri kita, untuk masa depan kita. Dan kita sebagai rakyat perlu bersyukur, perlu berterima kasih kepada kerajaan, khususnya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerana bekerja keras untuk memulihkan negara kita ini setelah dirosakkan oleh Perikatan Nasional. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen dan share.